Kenapa harga emas terus naik tahun 2026? Menurut laporan antarabangsa terbaru, pelabur dunia sekarang semakin hilang keyakinan terhadap pasaran bond. Risiko naik, pulangan pun dah tak best. Dan dekat sinilah emas memainkan peranan dia. Kalau bond dan pasaran kewangan dianggap berisiko, pelabur akan mula berpindah ke aset selamat, iaitu emas. Sebab apa emas jadi pilihan utama? Sebab emas tak bergantung kepada mana-mana institusi, tak terjejas kepada kegagalan sistem kewangan, dan emas mampu menyimpan nilai dalam keadaan ekonomi yang tak menentu. Sebab tu permintaan emas semakin meninggi sekarang. Tapi itu semua nombor dua. Yang paling penting, kita dah ada simpanan emas ke belum? Kalau belum lagi ada simpanan emas, jangan tunggu lama-lama, mulakan simpanan emas fizikal sekarang. Tempat yang paling mudah dan paling senang nak dapatkan emas fizikal adalah di Public Gold. Di Public Gold, kita boleh beli emas serendah RM100. Kemudian kita boleh withdrawkan simpanan emas kita kepada emas fizikal. Ataupun kalau kita nak terus beli fizikal, kita boleh buat full payment ataupun boleh buat EPP. Jadi kepada siapa yang belum lagi ada akaun Public Gold dan dia nak mula menabung emas di Public Gold, boleh hubungi saya untuk saya bantu daftarkan akaun Public Gold secara percuma. Saya Anas Razi, dealer Public Gold anda.